Belum selamat. Relax. Oh, typo. Menang tu memang terbayar, tapi apa Okay guys, hari ni tak nak cerita banyak. Kita dah datang stadium SSI. Kita nak tengok perlawanan JDT lawan dengan Vissel Kobe. Perlawanan kena menang ni. Let's go. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. Vissel Kobe punya I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose and fit some loose shit. A stupid man, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Oi guys, gila mat. Sekarang ni baru belum pukul 5 lagi 5 minit pukul 5. Tapi kalau korang tengok dah penuh dah penuh. Yang ada dah beratur sampai ke bawah ni. Yang ke atas tu memang dah pergi makan ni semua, memang dah luar biasa. Game hari ni confirm akan luar biasa. So let's go. Okay guys, so bersama dengan kita hari ni pemain JDT Joao Figueiredo. Hello, hi, Mr. Joao Figueiredo. How are you? fine. Kenapa? Why you not change shirt today? You not play ah? Oh, tak, saya tak main hari ni. Boleh cakap Melayu? Boleh. Boleh. Saya cakap Melayu. Okey. Boleh. Kenapa tak main? Hari ni saya bagi abang saya main lah. Abang awak siapa? Figueiredo tu lah. Oh, awak adik. Adik dia. Adik. Okey. So hari ni prediction macam mana? Prediction saya rasa JDT memang main 100% yang paling baik. Diorang memang nak menang punya. Hari ni game menang 2-1. 2-1 Confirm. So abang awak skor ke tak? Kalau dia tak skor pun tapi dia assist lah. Dia assist Yes. Oi, mantap. Okey. So what's your name? Raihat. Raihan. Raihat. Okay guys, so adik Joao Figueiredo Mantap. Okay, memang hari ni perlawanan bukan mudah. Lawan Vissel Kobe, tim Jepun yang sekarang nombor 1 kat kita punya grouping kat liga kita. Walaupun Vissel Kobe ni dia dah layak, tapi dia aku rasa dia masih akan mengekalkan standard kualiti dia. Walaupun dia akan pakai beberapa player simpanan untuk main kan, tapi kualiti dia tak berapa jauh. So harapnya kat sini JDT ambil kesempatan dengan main kat home dan juga main lawangan pasukan yang mungkin tak bukan pasukan utama dia. Tapi still jangan pandang rendah, jangan ambil ringan sebab kualiti pemain-pemain Jepun memang bukan biasa-biasa. So prediction untuk perlawanan ni Malaysia JDT akan menang 2-1. Okay, korang punya prediction cepat komen sebelum video ni habis. Cepat komen sekarang. Okay, tengok kat mana? Duit. Tiket Ada. Ya, saya sikit. Okay. Yang ini jangan dikecilkan. Nanti kalau ada kecilkan, dia tak boleh besarkan. Okay, thank you. Tak berhenti naik dulu. Kita rakam sikit, lepas kita turun. Okay, jom. Okay, thank you. Naik ke level 2, nanti akan ada orang start to red lunch. Okay. Enjoy the game. Thank you. Seorang bang? Saya seorang. Siap bang Tapi Tapi member ada dah lah. lah, member dah ada lah kan. Okay, ya. Kia siapa ni? Tak apa, kita rakam dulu sikit. Okay, thank you.
We are going to Red Lounge, guys. Let's go. So dekat sini kalau korang tengok ada tempat surau dia. Thank you. Oh, it's okay, no problem. Okay. Ji, how are you? Fine. Adik juga John Figueredo lah. Yes. Adik. Adik. So this is keadaan Red Lounge nya. Kalau korang tengok, ada TV. Kat sini kita punya seat. Okay, so this is makanan yang ada. Okay, kita ada air panas. Nak buat air teh ke apa. Dan kita ada air orange. Air lemon pun ada. Kau nak makan tak? Kau nak makan burger? Okay, now kat sini kita ada nasi goreng. Oh, ayam. Ayam langsung merah. Boleh? Dah boleh makan? Ke belum? Okay. Sambil video boleh ya? Tu McD sekali ke bukan? Okey, ayam masak juga. Okey, kita dah ada acar kita, nugget, fries. Now, buah-buahan mesti kena ada. Kuih lapis, kuih ketayap. Ini dalam ni apa? Apa? Mantau. Okey, ni mantau. Abang ni apa? Mantau bang eh? Mantau. Kuih mantau. Okey, mantau. Okey, now kita dah masuk ke Stadium JDT. Sekarang kita berada kat atas tu Red Lounge. Kalau korang tengok, itulah dia Red Lounge. Kat situ Blue Lounge. So memang ada makanan disediakan, tapi kita nak pergi makan dulu. Inilah keadaan dia Stadium JDT waktu petang. Oh, memang selesa. Lepas makan kita nak pergi solat. Okey, weh, tak sabar kan dengan cuaca hujan-hujan ringan. Macam dekat Manchester tau rasa. Lain macam ah. Nasi kampung. Ya, itu dia kita punya fire. Okey bang, Inai. Prediction. Prediction dah ni. Saya asal menang. Gol sendiri pun boleh. Janji menang eh? Janji menang 1-0. Okey, mantap. Baik. Okey. Berapa cakap? Berapa Okey. 3-0. 3-0. Ini JDT 2-0. 2-0. Okey, dia apa gambar? 1-0. 1-0. 3-0. 3-0. Ada 3-2. Ada 3-1. Okey. Mantap. Ini apa dia buat dia? Prediction. Satu sama. Satu sama. 2-1. 2-1. Okey, cik.
guys, so perlawanan dah start. Oi, memang mendebarkan far kalau kita tengok memang pasukan Jepun lagi menguasai dan main simple, main tanpa too agresif. Dan memang nampak Jepun punya sistem punya permainan tu memang nampak lain. Yang mana dia pergi dengan satu tim, satu unit, permainan yang cukup simple dan efektif. Tapi jadi saya masih struggle lah untuk pergi attack tu, tak sedap lah nak pergi attack tak sampai-sampai lah Jadi apa yang patut kita buat sekarang? Jadi kena tukar taktikal ni. Tukar contoh nak kena tukar tu. Bahaya.
Nenek. Nenek. Bila abang awak nak skor ni? Tak bawa second round nanti dia assist je. Okay. Belum selamat. Tak gol guys, tak kira ada point. Offside. Ada point lah guys. Sama ada offside ke apa tak tahulah. Aduh. Okay guys, so itu dia skor masa pertama. Berakhir dengan 0-0. Memang bukan satu pelawaran yang mudah untuk pasukan. Ladies and gentlemen, and the score at halftime is JDT 0, Vissel Kobe Jepun memang main dengan satu pasukan yang Vissel Kobe memang main dengan satu unit yang berdisiplin, bersistematik, so meningkatkan masa Johor nak tembus. So harapnya untuk second round memang ada peluang untuk pasukan Johor dapatkan gol dan memenangi perlawanan. Okay, let's go. Oh, so ini tadi guys, burger Woodfire, korang tengok dalam dia memang mantap, roti yang lembut, dalam ada tomato, ada chicken slice, ada patty beef dia. Korang tengok ni memang tebal lepas tu ada sayur, sos dia melimpah ruah. Harga kita beli tadi RM20.90. Macam mana game? Okey lah, kurang puas hati sikit. Sekarang nak kena buat apa ni sekarang? Game basic. Habis last, prediction berapa? 1-0. 1-0. Janji menang Menang. Women's Champions League. This is Asia. Memang sedap lah. Dia punya lembut dia juicy. Memang andal. Oh, memang handal lah. Terbaik lah Siapa yang masak ni awak kena salam dia. Tapi sedap kan? Memang sedap, juicy, puas hati lah. Mahal sikit tapi puas hati. Tapi buat hati Puas hati. Ni yang kita nak. Okey. Angkat, okey? Angkat. Lapar sangat ni dah guys. Tenang. Apa kena keluar?
Sayangnya gol dibatalkan kerana offside. Tapi ada semakan. Dia boleh typo pula boleh gol. Kecoh lah, sabar. Jadi so saya makan gol. Nak checking adakah gol ataupun tidak. So keputusan tetap dengan tidak gol, offside.
last 5 minit. Bye. Apa? Lagi berapa minit? 5 minit. Tapi rasa macam 5 jam. Main lampu. Flashlight boleh on dah tu. Jangan. Ini balik awal rugi ni. Sangat genting. Ada gol. Siapa yang gol? Johor ke Jepun? Paling jauh nombor 41. Adakah? Tingkatan 3 dia. One two. Yes. Aduh, kalau tak 2-0. Saat-saat akhir guys. Corner untuk pasukan Vissel Kobe. Woo! Vissel lupa bawa. Akhirnya kemenangan teruskan Johor 1-0. Penat gila hari ni, penat gila. Dapat slot ke? Tunggu akhir. Apa lagi? Oh, itu dah dia guys. Tamat perlawanan kemenangan kepada pasukan JDT 1-0. Kemenangan yang dicari untuk merayakan ke sungai yang akhirnya berjaya. So tahniah kepada JDT. Kita jumpa di next round. Tak tahu lawan siapa lagi. Okay. So tenang. Mantap. Let's go. We thank you all for attending today's match of the AFC Champions League finish here at Sultan Ibrahim Stadium. We love your support and presence. Macam mana hari ni Tanya? Johor menang 1-0.
Apa kata-kata untuk pasukan Johor? Rap, ini sebenarnya datang daripada Kuala Lumpur ni, Rap. Ya kan? Alamak, macam mana perasaan sekarang ni? Tunggu suku air nanti. Suka akhir nanti. Okay, baik. Tahniah. Jumpa. Terima kasih. Separuh akhir nanti. Mantap, mantap. So, macam mana kata-kata untuk perlawanan ini? Senang tu memang terbayar. Tapi abang saya keluar awal tu yang saya Oh, abang awak keluar awal tak dapat gol. kurang semangat lah. Yang penting menang. Yang penting menang. Tu je. Menang, janji menang Mantap. Yo. Ambil gambar jom. Okay guys, so thank you very much kepada semua yang dah tengok video vlog kali ni. So, harap korang semua enjoy. Kalau korang enjoy, boleh tekan butang like, komen, apa-apa komen dan share video ni dan jangan lupa untuk subscribe, tolong guys. Okay, sampai 3 subscribe guys. 1, 2, 3 subscribe. Okay, thank you. So, kita berjumpa di video yang seterusnya di Rafiq Kampung Studio. Let's go.